Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Alhamdulillah, syukur yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana pada malam ini Allah masih memberikan kita nikmat kehidupan, masih hidup lagi kita malam ini. Apabila Allah masih menghidupkan kita, maka banyak peluang yang Allah beri kepada kita, peluang untuk bertaubat atas dosa-dosa yang kita buat, peluang untuk kita beribadat, peluang untuk kita mengelakkan maksiat, peluang untuk kita bermuamalat, memperbaiki hubungan kita sesama umat. Alhamdulillah, syukur dapat kita tengok wajah-wajah orang yang kita sayang. Kan setiap hari dalam Facebook, dalam berita, dalam TV, dalam radio, dalam WhatsApp, kita mendengar berita tentang kematian orang. Entah bila saat tibanya orang akan dengar berita tentang kematian kita pula. Tapi saat tu pasti sampai. Wajah kita akan orang potong kruk muka kita tu. Dia buang background ke dan sebagainya. Dia akan letakkan di atas, di dalam satu berita yang berlatar belakangkan warna hitam nama kita, mungkin tarikh kematian kita. Bila saat tu wallahu a'lam. Sekarang ni kita tengok muka orang kan, kadang-kadang kita tak kenal. Telah kembali ke rahmatullah almarhum sekian-sekian. Siapa? Tengok muka, paduhal. Macam saya pernah sebut dengan tuan-tuan, dulu ada kes di Jambatan Lutung tu. Yang lemas dekat Jambatan Lutung tu, saya tengok muka, ini saya pernah ceramah budak ni masa dia di sekolah menengah dulu. Budak pandai. Saya ingat muka dia masa dia SPM dahulu. Budak bijak. Tengok muka baru kita kenal. Macam kita lah, orang duk tulis dalam Facebook, dalam WhatsApp. Kadang-kadang yalah, Rosaidin bin Osman, macam pernah tengok nama ni, tengok muka, paduhal. Jadi akan datang muka kita ada di situ. Satu pasti sampai, tapi kita tak tahu bilakah sampai waktu itu. Tarikhnya tak tahu, masa pukul berapa pun kita tak tahu, atas sebab apa pun kita tak tahu. Sebab apa kita meninggal, wallahu a'lam. Tapi apabila Allah menetapkan ajal dia tu, di tempat itu, waktu itu, buatlah macam mana pun, jumpalah doktor pakar yang paling pakar dalam dunia. Makanlah ginseng ke, tongkat ali ke, herba-herba yang paling mahal dalam dunia. Takkan mampu untuk menolak
takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak tak nak bersedia lah. Bersedia saja. Saya cakap ni bukan untuk tuan-tuan saja, untuk diri saya juga. Biasalah kita ni, iman kita kadang-kadang naik, kadang-kadang menurun. Kan? Ada waktu tu naik, iman kita tu terasa macam kita nak duduk kat masjid ni 24 jam bila iman kita naik. Bila rasa iman kita turun tu, Allahu Akbar. Dan kita berdoa, mudah-mudahan bila sampai saat kita mati, iman kita sedang ni. Dan Allah mengilhamkan kita untuk beribadah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ya, Allah Ta'ala telah mengilhamkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan jalan-jalan yang tak baik dan jalan-jalan yang takwa. Dan beruntunglah qad aflaha man zakka, ya orang yang membersihkan diri dia. Wa qad khaba man dassaha, dan rugilah orang yang mengotorkannya. Mari kita berfikir tentang mati. Banyak dah kita fikir tentang rumah, tentang kereta, tentang keluarga, tentang anak, tentang cucu, tentang duit. Satu waktu cuba kita reset, minda fikir mati pula. Ni sebab masa zaman Sayyidatina Aisyah, ada seorang wanita ni hati dia keras. Orang hati keras, nak ibadah pun berat, susah, sukar, nak taubat lagi. Dia jumpa Sayyidatina Aisyah, hati aku ni keras, macam mana nak buat? Lalu Sayyidatina Aisyah kata, kalau macam tu kamu banyakkan ingat mati. Wanita ni balik. Lepas dia balik ke tempat dia, beberapa lama selepas itu dia datang semula berjumpa dengan Aisyah. Dia ucapkan terima kasih sebab hati dia sudah lembut dengan sebab ingat mati. Sebab itu kalau orang yang biasa menguruskan mati, menguruskan kematian, hati dia mudah lembut. Tiap-tiap hari tengok orang meninggal, orang yang gali kubur, Allah berikan dia rasa keinsafan. Kubur yang sunyi sepi, di atasnya, di bawahnya hanya Allah sahaja yang tahu. Kita pergi kubur, beri salam, tak pernah orang dalam kubur jawab salam kita. Tetapi sebenarnya mereka mendengar, mereka kenal dengan kita, mereka jawab salam kita. Kenal, dengar, dan mereka jawab pula salam kita. Bagi mereka yang tak kenal kita, mereka tetap mendengar. Dia dengar. Lepas tu orang yang gotong royong bersih kubur, adab dekat kubur kena jaga. Jangan sembang sebarang, jangan duk sembang perkara-perkara yang berbentuk maksiat, dan sebagainya. Itu mukadimah awal kita tentang tajuk malam ni, insya-Allah. Mari kita mulakan dengan kita berniat untuk menuntut ilmu. Sahaja aku menuntut ilmu kerana Allah Ta'ala. Dan yang keduanya, marilah kita bersama-sama berniat untuk beriktikaf. Mungkin tadi apabila kita masuk dalam masjid ini, kita lupa nak niat iktikaf. Sahaja aku beriktikaf di dalam masjid ini kerana Allah Ta'ala. Dan yang ketiganya, marilah kita bersama-sama membaca surah Al-Kahfi, 10 ayat yang terawal ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menambahkan lagi keberkatan majlis ilmu kita pada malam ini, dan juga menjadikan ianya sebagai perisai, shield, benteng daripada fitnah Dajjal akhir zaman, insya-Allah. Dan sebelum kita baca, tuan-tuan, ayah, ibu, adik abang, haji, hajah yang sudah kematian ahli keluarga, mari kita ingatkan mereka
ingat kepada mereka, dan kita juga hadiahkan pahala yang ada malam ni kepada mereka yang sudah meninggal dunia, termasuklah pahala bacaan surah Al-Kahfi 10 ayat yang terawal ini, insya-Allah. Jom kita baca sama-sama. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukur atas nikmat dapat kita menambahkan bonus majlis ilmu kita pada malam ini. Tuan-tuan, puan-puan, ayah, ibu, adik, abang, haji, hajah yang saya sangat kasih sekalian, sebelum saya masuk kepada tajuk pada malam ini, saya nak sebut sikit berkaitan dengan solat jenazah. Solat jenazah, saya sudah maklumkan ataupun sudah kongsikan sebelum ini, sebaik-baik tempat solat jenazah dilaksanakan ialah tempat di mana solat fardu dilaksanakan 5 waktu secara berjemaah. Saya ulang, saya sudah maklumkan sebelum ini, seperti mana yang disebut oleh Sayyidatina Aisyah, tempat sebaik-baik solat jenazah ialah tempat di mana dilaksanakan solat fardu 5 waktu di dalam masjid. Ini tempat sebaik-baik ataupun disebut afdal, iaitu dalam keadaan jenazah ini dia sesuai untuk kita letak di dalam masjid. Kerana minta maaf, ada di antara jenazah-jenazah yang dia mungkin tak sesuai masuk dalam masjid atas faktor yang boleh menyebabkan kalau jenazah itu letak dalam masjid, selepas itu akan menyebabkan bila solat jemaah dilaksanakan hilang kekhusyukan orang.
Contoh, minta maaf, kalau ada jenazah yang dia sudah berbau,